Hai, Assalamualaikum. Jom kita tengok keturunan daripada baka Titan ni. Titan ni Pamaori, tapi masa ni ada orang dah beli kan. Jadi saya sempat kawinkan dia dengan betina ni je, betina Pak Koi. Nama dia Ratna. Kejap saya akan tunjuk bapa dengan mak kepada Titan tadi. Yang ni bapa kepada Titan tadi, iaitu Leopard. Bapa dia ni Paman Ninja. Yang ni pula mak kepada Titan tadi, iaitu Puteri. Puteri ni anak kepada Jakpa. Kalau korang tengok video sebelum ni, korang tahulah siapa Jakpa tu. Yang ni pula bapa kepada Ratna, ayam pakoi tadi. Yang ni Ninja, nama dia. Yang ni pula mak kepada Ratna, iaitu Ratu. Nama dia ya Ratu, bukan ayam ratu. Yang ni pula saya akan tunjuk anak-anak Titan yang saya kacut tadi dengan betina pakoi. Dia jadi macam ni. Kebanyakan anak-anak dia, warna yang betina akan menurun bapa, dan anak-anak dia yang jantan, warna dan corak akan menurun mak. Tengok salah satu contoh, tengok yang batik putih tu, yang tu betina. Tapi yang ni ada seekor jantan, dia corak nak ke arah bapak sikit, tapi dah kompleks warna dia campuran. Yang ni yang ni betina juga. Yang ni corak macam bapak tapi warna oren. Yang lain ni semua jantan ya. Yang lain ni corak ke arah mak dia. Macam tu lah. Kebanyakan anak-anak yang jantan akan menurun corak dan warna daripada mak, dan anak-anak betina pula akan menurun corak dan warna daripada bapa. Begitulah seterusnya. Masa ni rugi jugalah, sebab saya tak sempat nak kacutkan Titan tu bapa dia dengan betina Pama juga. Sebab waktu tu dah ada orang nak beli kan. Yang ni semua warna gelap-gelap ni, warna daripada corak mak dia lah ni. Yang ni jantan. Yang ni masa muda lagi. Kejap lagi saya akan tunjuk video masa dia dah semakin besar ya. Korang tengok dulu. Yang ni jantan lah ni. Kebanyakan anak-anak jantan warna dan corak macam mak. Tapi bukan sebiji lah. Dia ada campuran daripada bapak juga. Dekat-dekat badan dia tu ada macam corak-corak batik macam tu kan. Tapi warna dia memang ke arah mak lah. Tu untuk anak-anak jantan je. Kalau yang betina tu dia corak dan warna tu ke arah bapak sikit. Saya tak tahulah eksperimen saya ni betul ke tidak.